Benda ni jangan main-main. Moder para guru, walaupun anda ustaz, anda tak selamat daripada fitnah. Dalam video tu saya katakan, itu gaji guru tak boleh dipotong. Kerana memang dia dikontrak tiap-tiap bulan kena bergaji. Yang gaji itu tetap diambil. Gaji cleaner, tukang masak dan yang sebagai staff-staff tetap bayar. Tetapi kan ada makanan, ada laundry, yang itu tak dipakai selama di bulan contoh bercuti. Maka dipotong. Jangan perkara ini dipandang remeh. Contoh, satu hari kalau pelajar tu ramai, satu hari menghabiskan 100 kilo. Kalau 10 hari, 1 ton. Kalau sempat cuti tu hampir 1 bulan. 26 hari, 27 hari. Hampir dengan 3 ton. 3 ton berapa miliar tu? Kau ingatkan benda ni abang kecil. Sementara faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masalah kecil pun 1 sen akan ditanya oleh Allah, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Lalu 3 ton Allah tak tanya. Jangan merasa oh ini dah menjadi urf, tak perlu. Ini pondok ni bukan bayar dulu baru makan. Bukan itu. Hak orang tak boleh diambil walaupun 1 sen. Oh tapi dah akad. Akad kalau salah tetap salah. Memang al-muslimuna ala syuruti. Muslim itu terikat dengan akad. Tetapi kalau akad salah tetap salah. Kalau memang yang penting akad boleh dibuat, riba pun pakai akad. Jadi kalau akad batil tetap batil. Jangan main-main suka je. Ini benda ni bukan masalah kecil. Ini masalah uang. Manusia ni boleh berubah ketika bertemu dengan uang. Betul tak? Ketika uang tu tak di hadapan dia, mungkin manusia boleh bercakap. Tapi ketika uang di depan, 3 miliar, hilang tu iman. Ini masalah yang nampak simple tetapi akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat.